Lobster Al-Melayui. Lobster Boston. Kemudian kita ada petai. Kita ada petai. Tempe. Dan ini apa ni, Reza? Tapai. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bokak kepala dia terus. Okey. Alhamdulillah. Itu dia. Cantik. Okey. Itu dia, tengok ni, guys. Okey, kita celup dengan buttermilk. Letak petai. Bismillah. Jadi ya? Dengan tempe. Bismillah. Jadi ya? Kanan. Letak dengan tapai. Bismillah. Tidak. Tapai. Buah petai. Buah tempe. Bismillah. Rasa gas ya. Rasa tapai ya. Tempe. Petai. Dengan udang buttermilk dia. Woi. Boleh buat mati tu. Ni. Wah, ini dia. Ha? Kita bubur buttermilk ni. Bismillah. Oh. Kena petai tak? Sedap! Sebelum ni, saya masih lagi tak puas hati cara masak. So, saya masih lagi R&D saya punya Boston Lobster. Sabar. Masih lagi dalam keadaan proses R&D untuk kita dapatkan taste yang betul-betul menarik. Okay? Tunggu. Kita akan masukkan dalam menu kita ni. Harga berapa? Aku belum jumpa lagi harga dia. Sebab apa? Bila dah finalize aku punya research, barulah aku akan cari baru aku tahu harga dia berapa. Okay? Stay tune, nantikan. Kalau nak kita bawa masuk lobster kat kedai kita ni, tolong komen. Kasih jadi. The best.